cuba untuk anda semua. Kata orang, rentetan perjalanan atau apa yang kita alami adalah satu pengalaman, dan pengalaman akan memberikan kita inspirasi. Jadi hari ini saya telah mendapat inspirasi untuk menyediakan hidangan berasaskan pengaruh kolonial. Jom kita ke dapur, Chef. Selamat datang ke dapur, Chef. Untuk hari ini saya akan menyediakan hidangan rusuk kambing bersalut kopi dan dihidangkan dengan salad arugula. Untuk permulaan kita mesti ada rusuk kambing. Tengok saya punya rusuk kambing, sangat cantik. Saya beli daripada penjual daging, memang dah siap-siap dipotong mengikut cara French cut. Dia tulang dia semua dah expose ataupun nampak, dan dia punya loin dia ataupun bahagian daging ni cantik dan diikat. Kenapa kita ikat daging kambing ni adalah supaya bila kita masak dalam oven, kemudian dia punya masak tu sekata. Okeylah, untuk kita punya tulang rusuk kambing hari ini, saya akan menyediakan perapan yang kering. Bahan-bahan dia, pertama kita mestilah ada kopi. Kopi yang saya gunakan hari ini adalah strong coffee. Seterusnya ada jitan manis, dan selain daripada itu saya gunakan serbuk koko, lada hitam. Kita kisarkan ataupun hancurkan semua perapan ini. Tak perlu hancur-hancur sangat. Kita cuba nak supaya rempah tu bila kita pecahkan, dia punya minyak dia tu akan naik lah bila kita masak nanti. Okey, lebih kurang kalau dah macam ini, dah boleh lah tu. Sambil-sambil tu kita panaskan dulu kuali ya. Dan tujuan kenapa saya gunakan kuali ni adalah untuk sear atau kita perangkan bahagian luar rusuk kambing tu. Minyak yang saya gunakan hari ini adalah canola oil. Kenapa saya gunakan canola oil ni? Bukan sahaja gada-gada, tapi kerana canola oil ni dia ada smoking point ataupun tahap berasap dia tu yang tinggi, lebih tinggi daripada minyak biasa. Okey, pertama kita letak sikit minyak di kambing. Untuk pastikan kita punya tulang rusuk ni, dia punya tulang, bahagian tulang ni tak hitam bila kita masuk dalam oven nanti kan, kita kena balutkan dia dengan aluminium foil ataupun kertas timah ni lah. Senang saja, tak perlu nak tak cantik pun. Tutup saja bahagian tulang. Seterusnya garam. Jangan risau kalau anda meletakkan garam di atas daging, kerana selalunya inilah bahagian yang orang paling banyak sekali buat salah. Under season atau kurang meletakkan perasa di dalam dia punya masakan. Dan akhir sekali adalah dry rub yang kita dah buatkan tadi. Pastikan semua bahagian daging dah kena dengan dry rub tu ataupun perapan dia. Bahagian dia punya isi dia tu ataupun daging dia tu di bahagian bawah. Okey, dan biarkan dia, jangan goyang-goyangkan selama 2 minit. Jangan tangan tu gatal-gatal nak pegang-pegang, biar je 2 minit. Sebab kalau kita alih-alihkan dia tak sempat nak menjadi warna perang, kita dah akan terbalikan. 2 minit di bahagian daging dan 2 minit di bahagian tulang. Sambil tu kita boleh panaskan oven ataupun ketuhar suhu 170. So, kita akan masukkan dalam ketuhar selama 7 minit. Selepas ini saya akan tunjukkan anda macam mana caranya nak buat salad arugula, dan saya akan memperkenalkan satu ingredient atau ramuan yang baru, iaitu grapefruit. Untuk membuat dressing ni, kita akan gunakan grapefruit. Grapefruit ni adalah sejenis keluarga orange lah. Rasa dia tak terlalu masam, dia tak seperti lemon, jadi kita boleh gunakan banyak, jangan risau. Dan kita letakkan garam dan juga lada hitam sedikit saja. Saya juga akan tambahkan sedikit shallot untuk kita tambahkan dia punya rasa dia lagi. Dan potong kasar-kasar je, tak perlulah nak terlalu hancur sangat. Dua bahan utama kalau anda membuat kuah salad ataupun dressing, iaitu dia punya asid dia boleh datang daripada mana sahaja, cuka, limau ataupun lemon, dan juga minyak. Dan hari ini saya gunakan olive oil. Masukkan minyak tu perlahan-lahan supaya bila kita buat dia punya dressing tu
dia akan jadi sebati. Ini adalah dressing salad tu yang dah siap. Tapi jangan letakkan daun salad tu dalam awal, sebab dia punya cuka ataupun dia punya limau yang asid tu akan menyebabkan daun salad tu dia jadi layu. Okey, kita punya rusuk kambing telah pun berada di dalam ketuar, telah dibakar selama 7 minit. Okey, keluarkan dan kita akan letakkan bawang putih. Dan ini adalah daun thyme. Dan bahan yang terakhir adalah mentega dalam 2 sudu kecil. Kemudian kita masukkan lagi. Kita akan bakar dalam 7 minit sahaja lagi. Seterusnya, apabila rusuk kambing ini telah pun masak, saya akan tunjukkan macam mana untuk kita siapkan kita punya salad. Dan seterusnya saya akan hidang. Inilah dia rusuk kambing bersama kopi dengan salad arugula. Sedap. Diharapkan paparan hari ini akan dapat menambah pengetahuan anda tentang keajaiban kopi dan juga liku-liku kehidupan pengusaha kopi tanah air. Yang paling penting, jangan lupa untuk mencuba resepi yang telah saya kongsikan hari ini. Saya Chef Firdaus Hanan. Jangan lupa temu janji kita di destinasi yang lain dalam Kembara Kisah Kopi hanya bersama kau.